Buah ni benda yang berada di dalam hutan, bukannya setengah-setengah orang tu ada tanam. Buah perah ni kita kena masak betul-betul. Kalau tak betul masak dia, dia akan mabuk. Di kebanyakan negeri, kewujudan pasar pagi di setiap daerah pada hujung minggu membolehkan penduduk tempatan mendapatkan hasil pertanian segar langsung dari petani dan pada harga yang berpatutan. Di sini juga, jika bernasib baik, akan bertemu sayur dan buah-buahan jarang jumpa seperti buah tampoi, buah kulim dan buah perah. Pasar Pagi Raup antara yang menjadi tumpuan semakin ramai pengunjung, termasuk dari luar negeri Pahang. Rasul Abdullah, seorang daripada peniaga yang menjual buah-buahan hutan yang unik di pasar ini. Penggemar buah perah mencarinya untuk mendapatkan buah perah yang siap direbus atau dijeruk. Tidak ramai kini yang mengenali spesies buah hutan ini atau menggembari rasanya yang hampir mempunyai sedikit persamaan dengan kacang rebus atau buah berangan. Buah apa nama dia? Ini buah perah. Buah perah? Dekat Raup je ada ke? Buah ni jarang-jarang ada. Di mana-mana pun ada. Tapi Ada? ketika masa ini memang susah lah. Oh, ya ke? Sebenarnya buah perah ni tak ada pantang-pantang. Kalau nak makan dia pun boleh. Yang mentah ni tapi dengan syarat, kalau orang tua-tua dulu kata makan di bawah pohon dia. Jangan bawa balik ke rumah dulu. InsyaAllah tak akan jadi mabuk. Kalau kita bawa balik, kita tak masak dia, tak rebus dia, kita makan akan jadi mabuk. Macam mabuk lebih lagi pada mabuk minuman keras tu. Hidup subur di dalam hutan hujan khatulistiwa. Pokok perah atau nama saintifiknya Elaterospermum typhus juga boleh didapati di negara Thai. Buahnya berbentuk bulat, mengandungi 3 biji kekacang perah yang akan meletup seperti buah getah apabila matang. Selain direbus, Rasul juga menjual buah perah yang dijeruk bersama petai. Bagi penggemar masakan tradisional Pahang, mereka boleh mendapatkan isi rong buah perah untuk dibuat gulai asam rong. Asam rong berasal dari perkataan isi rong buah perah yang menjadi asas kepada pembuatannya. Isi buah perah biasanya akan dijemur beberapa hari sebelum ia ditumbuk kasar. Ia kemudiannya akan diperap dalam guri atau tempayan bertutup untuk tempoh waktu tertentu sehingga menjadi paste. Paste inilah yang digunakan sebagai asas gulai asam rong bersama ikan dari Sungai Pahang. Keistimewaan buah perah ni benda yang jarang-jarang ada. Lagipun benda ni orang dikenali sejak zaman-zaman dulu lagi, buah perah ni. Zaman sekarang ni kalau kita tak pamerkan benda ni, mungkin budak-budak muda sekarang ni atau anak-anak remaja dia tak kenal apa tu buah perah. Rasul dan isterinya telah menjalankan perniagaan di pasar pagi ini sejak 4 dekad yang lalu. Mereka mendapat bekalan buah perah daripada beberapa orang penduduk kampung di daerah itu yang mencarinya di dalam hutan. Antara yang setia sebagai pengutip buah perah ialah Badli Shah Mat Adam. Untuk buah perah masa sekarang ni, buah ni benda yang berada di dalam hutan, bukannya setengah-setengah orang tu ada tanam. Memang tak ada tanam benda ni. Dia duduk di hutan yang besar-besar. Ketika kalau orang mendebang bala, ketika itu dia akan terus secara automatik dia akan mendebang pokok buah perah ni. Sebab dia pun sejenis kayu yang boleh dibuat balak. Tak mustahil di suatu hari nanti buah perah ni akan lenyap begitu saja. Kalau kita tak ada yang generasi-generasi sekarang menanam ataupun menjaga pokok-pokok ni, mungkin di suatu hari nanti tak ada lagi dalam buah perah ni. Daerah Raup yang masih dikelilingi hutan tebal yang menghijau membolehkan beberapa pokok buah perah hidup subur di pinggir kampung perluas. Ini memberi peluang rezeki kepada penduduk kampung sekitar untuk menjalankan aktiviti ekonomi sampingan, mencari dan mengumpul buah perah. Badli Shah Mat Adam
adalah antara penduduk kampung Perwas yang menjalankan aktiviti mengutip buah perah. Dia yang mengusahakan perniagaan jahitan dan kontraktor kecil-kecilan menjadikan aktiviti mencari buah perah sebagai pendapatan sampingan. Mesra dengan sapaan Lee, mempelajari teknik mengesan buah perah dari arwah bapanya sebagai satu ilmu ikhtiar hidup di dalam hutan. Buah perah ni saya mula cari masa umur 12 tahun lah, lebih kurang macam tu. Macam saya habis sekolah ikut arwah ayah saya pergi cari ke dalam hutan sana. Sebab saya nak belajar dengan dia tentang makanan-makanan orang zaman dulu. Yang banyak orang sekarang tak tahu tentang buah perah ni. Dan salah satu ilmu yang ada tentang buah perah ni, misalnya kita ada dalam hutan bila jadikan sebagai makanan, sebagai ikhtiar hidup buah perah ni. Generasi sekarang dia tak tahu apa buah perah ni. Kepandaian yang diasuh generasi yang membesar di hutan, aktiviti mencari buah perah akhirnya menjadi sumber wang saku belanja sekolah buat dirinya. Kini, aktiviti mencari buah unik ini dilakukan Badli bersama rakannya, Azman. Lazimnya dua sahabat ini akan ke hutan di hujung kampung yang masih mempunyai beberapa pohon perah matang. Aktiviti mencari buah perah ini biasanya dilakukan pada waktu petang selepas urusan kerja masing-masing. Biasanya buah perah ni dia akan berbuah, dia akan sama dengan gugurnya buah durian. So, waktu itulah sama kebiasaannya. Tapi macam yang kita dapat sekarang ni, buah ni yang di luar musim, kalau kita panggil buah sesat, dia bukan waktu musim yang biasa. Adalah sedikit, dia tak banyak macam musim dia yang betul lah kan ni, yang ada sekarang ni. Kalau sekarang dalam bulan 3 hingga ke bulan 5 waktu dia musim ni cuma setahun sekali buah dia ni. Maknanya bila dia dah gugur tu, kita kena cepat kutip, kalau tidak dia akan rosak, kosong, isi dalam dia tak ada. Buah perah ni kita tak cari, tak panjat pokoknya, biasa kita akan cari yang gugur di bawah je. So kalau buah perah ni dia dah masak digugur lah ke bawah? Ya, dia sama macam biji getah tu, bila dia gugur kat bawah baru kita kutip di bawah je. Kat sini ada sikit, Ban. Okey. Sifat buah perah sama seperti buah getah. Buah yang cukup tua dan matang akan meletup dan biji di dalamnya akan berderai dan gugur ke bumi. Biji itulah yang dikutip oleh pencari buah perah seperti Badli dan Azman pada setiap musim. Disebabkan tidak banyak buah yang gugur di kawasan ini, mereka beralih ke sebatang pokok lagi, terletak tidak jauh dari sini. Inilah bentuk buah perah yang belum cukup matang. Tapi bila dia matang, dia akan pecah dan meletup di atas. Dia terabur di bawah. Masa itulah kita kutip buah ni. Buah perah ni kita mesti masakkan dia betul-betul lah. Untuk hilangkan mabuk tu, kalau mabuk kita akan rasa pening-pening loya. Takat hari ni saya belum pernah lah, sebab saya memang ikut betul lah cara dia masak tu. Kampung Perwas, Raup, Pahang. Dua sahabat yang membesar dalam persekitaran hutan hujan Khatulistiwa bersahabat dengan alam yang subur, penuh rezeki jika rajin berusaha. Badli dan Azman antara generasi pencari buah perah untuk dibekalkan kepada peniaga di Pasar Pagi Raup. Setelah beberapa jam, kantung mereka kelihatan lumayan di pohon yang kedua. Banyak biji perah yang bertaburan di sekitar perdu pokok. Ini mungkin disebabkan keadaan pokok perah yang lebih terbuka dan terletak tidak jauh dari tebing sungai membolehkan ia mendapat nutrisi yang mencukupi. Selepas mencari dan memungut di kawasan ini selama lebih setengah jam, mereka berjaya mengumpul hampir 4 kilogram biji buah perah. Namun, hasil laba hari ini masih belum mencukupi bagi memenuhi pesanan yang diterima.
Buat masa sekarang memang agak tinggi untuk kepada peniaga macam pasar minggu, pekan sehari. Sebab permintaan ni daripada orang yang lama minta buah ni, tapi nak mendapatkan sekarang ni dia dah agak kurang lah sikit. Tambah lagi dengan cuaca apa semua. Itu semua jadi masalah untuk mendapatkan buah perah buat masa sekarang. Buah yang berjaya dikumpul akan dibawa pulang ke rumah Badli untuk proses pembersihan sebelum ia dibungkus dan ditimbang mengikut permintaan pelanggan. Proses seterusnya, Badli akan memastikan buah perah yang dikutip mempunyai isi. Cara paling mudah adalah menerusi bunyi yang dihasilkan apabila dicampak ke lantai. Yang ini dia kosong, tak ada isi. Yang ini dia elok, penuh isi dia. Dia kalau kita simpan tempat yang agak dingin, jadi boleh tahan sampai 3 bulan ni kalau kita tak rebus ni. Kalau kita ada rebus tu dah letak luar pun 3 hari 4 hari pun dia masih okey lagi rasa dia. Tak ada lebih pada tu dia akan rasa masam sikitlah buah dia. Dan dia buah ni pun boleh buat jeruk dalam campur dalam buah petai dan masakan gula masam, gula lemak. Dia ikut masing-masing punya cita rasa nak masak cara apa. Hari ini, Badli menerima tempahan buah perah dari Hamizah Mat Sah atau lebih mesra disapa Mak Teh. Mak Teh bercadang untuk menjamu sahabat lamanya yang pulang sebentar ke kampung Perwas untuk urusan keluarga. Mak Teh mempelajari teknik memasak buah perah daripada ibunya. Sebelum direbus, dia akan membilas buah perah beberapa kali. Selepas itu, dia akan menjerang air dan membiarkan sehingga mendidih. Bahan utama merebus buah perah adalah asam keping atau asam kelugur dan juga garam. Selepas air benar-benar menggelegak, Mak Teh akan memasukkan buah perah yang telah dibasuh. Buah perah ni kita kena masak betul-betul. Kalau tak betul masak dia akan mabuk. Semasa kita merebus tu, kita kena didihkan air dahulu dan kemudian kita kena masukkan garam dan asam keping untuk menghilangkan rasa mabuk tu, dan merebusnya pun kena lama, lebih kurang 1 jam. Barulah dia masak betul. Kalau mabuk kita akan rasa pening-pening loya. Macam tu lah. Setakat hari ni saya belum pernah lah sebab saya memang ikut betul lah cara dia masak tu. Dengan bahan dia tu dan juga masa yang kita rebus tu. Cukup masak betul lah. Selepas tu bolehlah kita dah masak tu, kita akan jerukkanlah dia bersama dengan asam keping dengan garam lagi di dalam balang. Selepas pasti buah perah berkenaan benar-benar masak, Mak Teh akan menyejukkannya menggunakan air yang mengalir. Selepas dibilas dengan air sejuk beberapa kali, buah perah rebus itu akan dikeluarkan dari periuk dan sedia untuk dihidangkan. Bagi penduduk kampung Perwas, buah perah rebus adalah antara hidangan minum petang yang popular satu ketika dahulu. Selain direbus, ada juga penduduk yang memasak buah perah ini dengan menggorengnya di dalam pasir panas seperti buah berangan. Bagi Yusmi Yahya, selama ini dia hanya mendengar orang tua-tua menyebut nama buah perah. Kali ini, dia tidak menyangka kunjungan ke kampung bapanya pada kali ini menghadiahkannya peluang untuk merasai sendiri keunikan rasa buah hutan ini. Masa kecil-kecil pun tak pernah rasa ni. Lepas tu mungkin pernah dengar, tak ingat lah. Lepas tu sini, lepas tu ni pertama kali saya makan lah. Rasa dia macam buah berangan sikit. Lepas tu rasa lemak-lemak macam kacang. Rasa manis sikit. Macam tu lah. Rasa sedap lah. Yahya Daud atau lebih dikenali sebagai Hasan merupakan anak watan kampung ini. Menikmati buah perah sebagai hidangan minum petang mengembalikan semula nostalgia dia bersama teman-teman ketika tinggal di kampung berkenaan lebih 40 tahun lalu. Dulu masa tahun 70-an dulu memang banyak. Mana pokok dia kita boleh nampak batang dia tu warna kemerah-merahan, daun dia pun pucuk dia kemerah-merahan. Mana dia buah dia macam buah getah lah. Dari 3 segi dia pecah pun macam buah getah jugalah, macam getah gugur tu macam tu lah. Dia bunyi tu, jatuh.
Macam itulah seterusnya. Mana kami orang kampung kena kutip lah. Satu persatu. Lebih kadang 2 gantang ke balik lah. Balik tu basuh, jual lah. Seperti Yahya, buah perah turut mempunyai tempat istimewa di ruangan memori Pak Akub. Antara yang menjadi kenangan adalah kisah yang didengarnya sewaktu zaman penjajahan Jepun. Sifat buah perah yang boleh memabukkan itu menjadikan sesetengah penduduk kampung berkenaan menggunakannya untuk melemah tentera Jepun yang terkenal ganas. Kini, sambil menghirup kopi panas dan mengunyah buah yang sama, Pak Akub menceritakan pengalaman lalu kepada rakan-rakan yang datang bertandang. Buah perah ni zaman Jepun ada keistimewaannya. Sebab kita bagi ke dia makan, dia adalah mabuk-mabuk. Lepas tu kalau kita nak hayun dia, kita hayun lah. Macam mana nak bagi, bila bagi Jepun makan tu, nak pastikan dia mabuk? Jangan masak habis lah, jangan masak semua lah. Masak separuh masak, boleh lah. Bagi dia, mabuk lah dia. Yang mabuk mata dia tu. Kalau kita macam ni, kita makan, ini contohlah. Buah perah ya. Kita picit-picit gitu. Mata dia belah sini. Kalau takut mabuk, tak ada jampi tampahnya, buah ini, buah sini. Itu makanlah. Tak ada apa, tak mabuk. Kalau cukup masak. Kalau tak cukup masak, tak jadi mabuk. Boleh buat mati. Belantara Malaysia mempunyai banyak sumber yang boleh dijadikan makanan yang unik dan enak. Namun, semua ini kian hilang di mamah pembangunan yang tidak memberi ruang untuk hasil hutan seperti buah perah ini wujud dalam ekosistem yang sama. Kemusnahan sumber makanan unik dan eksotik sebenarnya merugikan negara. Hidangan yang dulunya menjadi satu kebiasaan, kini menjadi juadah yang jarang jumpa, hilang bersama khazanah kehidupan tradisional yang berharga.